Okey, alhamdulillah pada jam lebih kurang 11.40 kita dah mulakan operasi untuk mengeluarkan kereta yang terperangkap dalam runtuhan tanah dah. Dan kita mendapat panggilan pada jam 8.05 dan apabila jentera pertama hadir di lokasi kita dapati terbanyak 9 buah kereta telah terperangkap dalam runtuhan tanah di kawasan ini. Dan 2 kereta dapat dikeluarkan oleh pemilik sendiri lah. Dan tinggal 7. Dan daripada 7 ni 1 kita dah keluar dan pemilik telah bawa keluar. Dan dalam proses untuk kita mengalih lah. Sebab runtuhan tanah masih lagi masih memberi resiko kepada pasukan penyelamat. Dan kita cuba menggunakan pasukan K9 anjing untuk mengesan sekiranya masih ada mangsa terperangkap lah. Dan berdasarkan kepada pengamatan dan juga siasatan awal pasukan K9, ini pengesan saya boleh jangkakan mana tidak ada mangsa lah. Cuma yang terlibat adalah 7 buah kereta yang terperangkap di bawah runtuhan tanah tersebut lah. Dan balai yang terlibat adalah lebih kurang 5 buah balai, Keramat, Gombak, Tentu Bangsa, Jinjang dan juga Ceras, dan pasukan K9 lah. Dikotak lebih kurang seramai 46 anggota. Dikotak oleh saya sendiri. Dan anggota jentera yang terlibat adalah lebih kurang 3 buah jentera bomba dan 2 RRB yang memberi pencahayaan dan juga bantuan daripada pasukan DBKL sendiri, polis bantuan di DBKL dan juga JPA 3 lah. Mereka juga beri. Sekarang operasi masih jalan, pergerakan tanah masih lagi berlaku. Dan kemungkinan dari segi kawalan lah, kita minta pihak DBKL menutup jalan ini untuk kerja-kerja mungkin waktu pencahayaan cukup lah. Kerana kita perlu buat pemerhatian kepada pergerakan tanah. Sebab di atas pokok ni, di atas kawasan ni masih adalah pokok-pokok besar. Jadi kemungkinan akan menjadikan risiko kepada pasukan penyelamat. Jadi kita akan ambil tindakan untuk menstabilkan. Melihat stabil barulah kita akan gunakan esok pagi lah menggunakan jentera berat sama dengan pihak DBKL dan juga kemungkinan Ikram untuk membuat keadaan tanah di lokasi lah. Jumlah dikesan berapa tuan? Kita dapat maklumat daripada orang ramai memanggil kita pada 8.05. Saya rasa mungkin bila hujan lebat pada jam 6 petang tadi berlaku pergerakan, mungkin tanah tu tak dapat retain air tu, mungkin berlaku pergerakan dan dimaklumkan. Dan ada pemilik kereta dah mengeluarkan kereta daripada lokasi. Yang hanya yang tinggal ni pemilik tak dapat dikesan. Sehingga tadi pemilik tu baru sampai kan, kita boleh alih. Alhamdulillah kereta dia selamat, tapi kereta lain dalam keadaan yang rosak teruk sikit lah. Jadi kita dalam keadaan memantau dan kita akan pastikan pasukan saya untuk berada di lokasi lah sehingga operasi tamat lah. Tuan, ini kejadian terburuk macam mana tuan di sekitar Bukit Nanas? Kalau lihat dari segi rekod yang kita simpan lah, jadi memang inilah selalunya ada runtuhan kecil dan kerja-kerja retaining dibuat oleh pihak DBKL dan juga pemilik Telekom kan, Bukit Nanas. Tapi yang ini tengok memang besar sikit lah. Kalau ikut daripada tahun lepas dengan tahun ini yang besar lah. Ya. Dia pun 2 tahun tuan? Yes. Tuan, kat atas tu ada apa tuan? Kebunan bukit ni memang KL Tower tu. Stesen yang ni lah KL Tower tu. Ada bangunan KL Tower lah kat tu? Dia bangunan tower tapi di tepi-tepi bangunan saya ingat dia punya tangki air dan juga hutan. Di sebelah sana ada sekolah lah. Tapi konvent Bukit Nanas. Tapi di sebelah ini kebanyakan saya ingat hutan simpan lah. Berapa jauh tuan dengan konvent tu? Konvent saya ingat lebih kurang 300 lebih kurang 300 ke 400 meter lah daripada lokasi di sebelah sana lah. Tapi dimaklumkan tadi keadaan selamat di sebelah itu sebab dia punya retaining wall dan juga dia punya laluan air tu parit besar je, tak ada masalah lah. Setakat ni punca tuan? Punca kalau tengok hujan lebat tadilah. Bila hujan lebat mungkin pergerakan tanah yang tidak boleh menampung jumlah air yang begitu besar bila hujan lebat petang tadi, dan ini mungkin salah satu punca lah. Tapi detailnya kita akan minta pihak Ikram dan juga JK untuk buat kajian tanah tu lah. Punca-punca sebenar sebab benda ni berlaku mungkin dari segi faktornya hujan tadi lah. Ini jalan ni tutup esok kan? Saya rasa memang kena tutup lah. Laluan akan ditutup oleh DBKL lah untuk pastikan keselamatan lah. Okay.
Dan perlu dimaklumkan pada orang ramai lah supaya dapat mengelakkan jalan ni lah.